Yang ni rupa terkini tempat ni. Yang dulu macam ni lah rupa dia, ada meja dekat situ. Meja ni dia perbuat daripada kayu katil terpakai. Masa tu tak ada lagi mesin potong, jadi semua kaki meja tu saya potong sendiri guna gergaji. Lepas siapkan rangka, susun-susun papan mana yang ada. Konon nak siapkan sendiri sampai selesai, tapi itulah hasrat terkendala sebab suami mula tolong buat. Lepas sekian lama, tambah sikit rak. Lepas tu Abang Putra tambahkan pintu. Jadi kat sinilah tempat simpan makanan kering masa zaman Covid dulu. Bila ada papan yang lain, saya tambahkan pula rak yang ni. Tak lama lepas tu, bertambah lagi lah rak yang lain pula. Waktu tu, meja ni dah cukup sempurna lah kiranya untuk kegunaan tempat ni. Waktu peti ais ni baru sampai, alih meja ke area ni pula. Lepas tu minta tolong Abang Putra tukarkan pintu lama ni dengan pintu kaca berwarna supaya lebih sesuai dengan suasana area ni. Lepas beberapa bulan tu, TV pula kita pindahkan kepada dinding satu lagi supaya letak duduknya tu lebih sesuai dengan penggunaan tiap kawasan yang dah dirombak. Jadi yang inilah rupa terkini meja papan katil tu. Sederhana rupanya tapi sangatlah berjasa dan banyak fungsinya.